Saya Mu'alimah Suhada, guru cemerlang bahasa Arab dari Sekolah Kebangsaan Taman Saintek Pasar Gudang, Johor. Sepanjang 6 tahun pengalaman saya berkhidmat, saya mendapati masih terdapat kesalahan, kelemahan dalam penguasaan huruf hijaiyah dalam kalangan murid sekolah rendah. Kelemahan ini menyebabkan murid sukar membaca dan menulis dengan baik, serta kurang keyakinan dalam pembelajaran bahasa Arab sekolah rendah. Berdasarkan pemerhatian saya dalam PDPC Bahasa Arab tahun 1, seramai 10 daripada 38 orang murid terkenal pasti menghadapi kesukaran menguasai huruf hijaiyah tunggal. Antara masalah utama yang dikenal pasti ialah murid keliru bentuk huruf, sukar membaca 3 baris asas serta tulisan huruf hijaiyah tunggal yang tidak kemas dan teknik penulisan yang salah. Sehubungan itu, bagi mengatasi permasalahan ini dan selaras dengan dasar pendidikan digital, saya telah membangunkan satu inovasi pengajaran dan pembelajaran yang dikenali sebagai HSM Plus. HSM Plus merupakan inovasi PDPC yang terhasil daripada gabungan dua inovasi terdahulu, iaitu HSM dan Sebatu Kanjiyah. HSM membantu murid mengenal bentuk huruf hijaiyah tunggal secara visual sebelum murid membaca dan menulis huruf hijaiyah. Sebatu Kanjiyah pula membantu murid membaca huruf berbaris 3 baris asas dengan bantuan bentuk mulut dan seterusnya membolehkan murid menulis huruf hijaiyah tunggal di atas grid kanji dengan baik dan sempurna. Gabungan HSM dan Sebatu Kanjiyah membentuk HSM Plus yang membantu murid menguasai huruf hijaiyah tunggal secara lebih sistematik dan berperingkat. HSM Plus selari dengan DSKP Bahasa Arab tahun 1 yang menekankan kemahiran mendengar, kemahiran membaca 3 baris asas dan menulis huruf hijaiyah tunggal. Pendekatan pembelajaran ini selari dengan pandangan Jerome Bruner yang menyatakan bahawa murid lebih mudah memahami pembelajaran apabila bermula secara konkret dan visual sebelum beralih kepada simbol dan penulisan. Secara keseluruhannya, HSM Plus membantu meningkatkan penguasaan huruf hijaiyah tunggal murid tahun 1 melalui pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. HSM Plus kenal bentuk, baca berbaris dan tulis dengan betul. Saya seorang guru bahasa Arab. Saya telah menggunakan HSM Plus yang telah diinovasikan oleh Mu'alimah Suhada. HSM Plus ni memang sangat membantu saya dalam menjalankan PDPC di dalam kelas. Murid-murid saya berasa seronok bila belajar dengan menggunakan HSM Plus ni. Mereka lebih mudah faham kerana aplikasi ini tidak berat. Mereka boleh melakukan aktiviti bersama guru dengan rakan-rakan dan mereka lebih mudah untuk melakukan aktiviti itu bersama dengan guru dan murid-murid. Murid-murid berasa seronok menggunakan HSM Plus ini kerana mereka mudah faham dan HSM Plus ini adalah satu pendekatan digital yang memang sesuai dengan era murid-murid sekarang yang berada di dalam generasi Z. Okey. HSM Plus ni juga dia membantu murid-murid saya yang belum menguasai lagi huruf-huruf hijaiyah tunggal. Dengan pelbagai kaedah yang Ustazah Mu'alimah Suhada perkenalkan ini memang banyak memberi positif kepada murid-murid. Daripada mereka tidak dapat menyebut, mereka boleh menyebut.
melalui aplikasi digital yang telah diperkenalkan oleh Muallimah Syuhada ini.